Hai korang, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, actually saya punya perasaan hari ni sangat-sangat happy tau. Sebab esok cuti Christmas dan saya plan nak balik kampung. Jadinya saya macam excited sangat habiskan kerja tadi. So sekarang ni saya on the way nak balik. Dah pukul 6.30 dah pun. Dan agak jam. Saya tak tahulah, tak faham kenapa jam juga walaupun cuti sekolah. Dia jam tu sama je, cuma waktu pagi je dia macam tak jam sangat. Bila balik macam ni, tetaplah jam macam biasa. Dan saya rasa macam lagi teruk sebenarnya jam ni. So jadinya kemungkinan kita akan sampai dalam pukul 7.30 petang sampai kat rumah. Dan esok kita nak balik. Banyak ya to-do list saya dekat rumah hari ni. Dan benda ni memang rutin lah kot. Macam boleh dianggap rutin. Setiap kali nak balik kampung, kena settlekan, basuh-basuh baju, kemas-kemas rumah. Tapinya disebabkan sekarang saya dah kerja, sesi mengemas tu dia tak sama macam dulu dah. Kalau dulu saya akan kemas betul-betul rumah. Tapi kalau macam sekarang, tak boleh nak kemas macam dulu dah korang. Kita kemas mana yang sempat je. Macam sekarang ni, saya balik pun dah lewat. Dah sampai 7.30 malam. Baju kat rumah banyak lagi tak basuh. Rumah macam biasa, bersepah walaupun baru 2 hari lepas saya kemas. Dia akan bersepah balik sebab anak-anak ada kat rumah. Dan tengah cuti kan, dia macam extra lagi bersepah dia tu daripada waktu biasa. Sebab anak-anak 24 jam dekat rumah. Macam hari ni anak-anak dengan husband. Sebab husband saya work from home hari ni. Kita orang tukar-tukar macam tu lah. Kalau macam saya work from home, husband masuk office. Kalau husband kena masuk office, saya work from home. Macam gitu. Oh, hari tu kan ada orang tanya saya pasal work from home ataupun masuk office, mana satu lagi best. Secara jujurnya, saya suka work from home. Saya tak suka masuk office sebab bila masuk office saya terpaksa hadap jam. Sebab office jauh tau daripada rumah. Macam sebelum ni saya pernah bagi tahu, pernah cecah 2.5 jam untuk saya sampai ke office. So korang boleh bayang sendirilah. Kalau tak jam, macam pagi tadi tak jam, 50 minit macam tu dah boleh sampai office dah. So agak jauh lah rumah dengan office tu jauh. So saya macam tak happy sangat bila nak kena masuk office. Saya lagi suka work from home. Sebab apa? Sebab kat rumah saya boleh pantau anak-anak. Anak-anak dekat dengan saya. Walaupun waktu diorang bersekolah, diorang banyak habiskan masa kat sekolah, tapi saya dekat dengan anak-anak. Saya senang. Maksudnya bila waktu tengah hari tu saya boleh ambil diorang daripada sekolah, daripada transit pergi hantar ke sekolah. Saya bila waktu petang tu saya boleh pergi ambil sendiri diorang dekat sekolah. So saya happy buat benda tu. Dia lain sikit lah kesnya kalau anak-anak korang tu kecil lagi. Kalau anak-anak saya masih kecil, saya kena bekerja sambil jaga anak, yang tu lain cerita. Mungkin saya akan lebih suka masuk office lah kot. Sebab macam mana nak buat kerja kan, jaga budak-budak. Lepas tu pula perangai budak-budak ni dia tak sama. Ada yang senang dijaga, ada yang susah sikit nak jaga. Macam tu lah. So untuk kes saya, untuk keadaan saya lagi suka work from home. Rasa macam lagi banyak kerja saya boleh buat. Lagi fokus lah. Tak risau fikir anak-anak. Macam gitu. Happy work from home. So kalau boleh, kalau lah bos saya bagi, saya nak request work from home straight seminggu. Tapi sekarang ni taklah macam tu. Saya tukar-tukar dengan husband. Kalau hari kita orang terpaksa, dua-dua terpaksa masuk office, kita orang akan minta tolong nenek dengan atuk dia orang lah. Akan ambil anak-anak kat sekolah, ambil dan hantar dia. Macam tu. Sebab masa saya menghilang dulu, adalah beberapa yang cakap rindu saya punya video. So saya pun sebenarnya rindu je nak buat video, nak record, nak kemas. Tapi gitulah, masa mencemburiku. Dan ini je lah caranya. Korang janganlah boring, okay? Janganlah boring. Saya buat konten yang macam mencelah-celah macam ni. Buat time balik kerja, time pergi kerja. Sebab ini je masa yang panjang untuk saya nak
bersembang dengan korang. Lepas tu kan, kalau korang ada nak tanya saya apa-apa, boleh tanya dekat bawah, okey? Nanti saya bolehlah jadikan apa orang panggil? Jadikan topik nak menyembang dengan korang. Tak adalah boring sangat. Saya kadang-kadang tak tahu nak sembang apa. Saya tak tahu apa yang korang nak dengar, apa korang nak tahu daripada saya kan. Mungkin saya boleh share something walaupun apa ya? Tak tahu lah apa ayat yang paling sesuai. Ni jam sangat ni. Nak balik kampung ke apa ni? Luar biasa betul lah jamnya. I think orang nak balik kampung kot. Teruk sangat ni. Marilah kita mencelah. Hujanlah pula. Lagilah bertambah jam. Macam mana? Inilah kawasan yang paling teruk nak kena hadap jam. Elite Highway. OMG. Tak apalah, kita hadap je lah korang. Saya ni malas betul nak hadap jam ni. Macam mana nak kerja tapi part ni malas nak hadap. Kerja tu seronok, tapi part nak hadap jam ni yang mim alif lam sin. Malas. Okay, so kita sebenarnya nak dine in tau dekat Nak-Nak. Finally kita makan Nak-Nak ya hari ni. Syarana. But the thing is, kita orang dah masuk dan same thing. Benda ni boleh. Kok ya. Dia nak parking ke? Oh, parking ni kosong. Okay, so apa benda aku nak cakap tadi? Okay, so tadi kita dah masuk kat dalam, tapi kat dalam tu sangatlah penuh manusia. Tak tahulah kenapa orang macam alam ni suka sangat dengan apa nama? Makanan Gen Z. Okay, mungkin ramai Gen Z kat sini. Nak ni orang Gen Z suka Kan, betul ke? Macam mana kena tahu? Because the ayam. The Korean chicken. The Korean. Memang ramai tau. Korean Jadinya tak kuasa lah Mami nak melayan, nak duduk, nak cari, nak berebut tempat kat dalam tu. Kita drive through je. So kita pergi makan kat mana-mana atau balik rumah je. Kita makan tenang-tenang. Janganlah balik. Pergilah duduk di tempat layout. Nak pergi kat mana? Entahlah. Tapi ni ada 2 je. Kerusi ada 2 je. Oh, ada kursi kat belakang. Ada kan? Tak keluarkan kan? So kerusi ada 2 je. What the care? Banyak. Air tak kat sini. Air ada ni? Tak ada? 2 je. Tu je. Air 2 je cukup ke? Kau nak bagi free ke? Kan boleh refill. Kita boleh Ada masuk juga, refill. Ada tak ada? Ada kosong tiba kan? Kena masuk? Tak mau. Boleh. Tak ada parking. Dah tak ada parking dah, nak patah balik susah dah. Jom kita pergi makan tempat tenang-tenang. Hari ni dah hari cuti dah. Kita orang dah on the way balik ya korang. Kan semalam kan kita pergi makan-makan Nak-Nak, tapi kita orang makan dekat luar kan semalam. Jadinya balik tu dah kepenatan. Biasalah kalau hari kerja memang akan penat gila. Jadinya macam biasa kita tak record kemas-kemas rumah. Walaupun kita kemas je tadi kan, Daddy kan? Kemas je. Cuma kita orang tak ada mood. Bukan kita orang, saya tak ada mood nak bersiap.
So kita bangun tidur tu terus kemas, everything settle. Sekarang dah on the way balik kampung. Why do I smell coffee breath? Yuck. You want some? No. Why? I hate coffee breath. Why? It's good. Dah. Lama ada kereta nak masuk. Tak Aisyah nak buat apa? Tidur apa? Tadi kita atas bukit ke? Tadi kita atas bukit ke? Oh, apa ni? Makan. Nai, sama mami tu saya nak tengok ice cream. Makan burger. Ha? Mami tak boleh makan dia punya roti lah, tu pelik. Kau tu boleh. Kasih. Panas. Roti dia rasa macam pecah-pecah. I dah dah boleh dah. Macam kering kan? Oh, I have to give it. Mesti sampai maghrib. Ya. Syak. Jom lah. Naik toilet. Jom. Kita Miss me when I'm gone. Kita nak pergi jogging. Kita dah sampai Terengganu. So hari ni actually hari kedua. Hari pertama semalam kita tak record pun. So hari ni cuaca okey semalam kan seharian. Dekat rumah banjir. Seharian tu hujan yang lebat juga. So banjir. So hari ni cuaca macam okey sikit. Tapi macam nak hujan sebenarnya. Tak adalah jogging sangat pun, brisk walk je. Sambil layan view. Kat sana tu ada drawbridge. Anak-anak tinggal kat rumah dengan Mak dengan Ki. So kita orang berdua je pergi jogging. Kalau ajak dia orang pun dia orang tak nak ikut. Kalau balik Terengganu ni anak-anak memang tak nak dengan kita orang. Pergi mana-mana mesti nak kita berdua je. Anak-anak masih nak duduk rumah sebab nak main dengan sepupu-sepupu dia orang. Cantik. Wah, sukalah macam ni. Angin kuatnya. Tu kat belakang tu Mayang Mall, drawbridge, kapal. Wah, cantik korang. Dah jauh dah dia ni tinggal kita. Benar. Kita ni semput wak. So pretty. Kat depan sana tadi ombak kuat gila. Dia ni okey sikit, tak kuat sangat ombak. So korang, macam ni lah keadaannya. This is why I love Terengganu so much. Tengoklah view dia, pantai dia sangat cantik. Di sinilah tempat kelahiranku. Rasa bangga jadi anak Terengganu. Mana daddy kamu ni? Dah tak nampak bayang dah. My husband tak tahu kat mana dah. Mana dia? Penat weh. Kitanya tak berapa fit.
So dia agak penat sikit lah. Tengok, dia tinggal kita jauh dah tu. Okay lah. Saya sampai sini dulu kot untuk video balik kampung. Tapi malam ni kita orang plan nak buat makan-makan. Kita orang nak buat sukiya. So kalau saya rajin, saya record just for the memory. Okay, bye, see you in the next video.